Sibuk ke? Tak adalah sangat. Ada apa-apa yang nak ditolong? Tapi kita tak pandai nak buat dinosaur. Alah, apa susahnya? Kita ikut je gambar-gambar dalam buku ni. Mengenal nama-nama dan jenis dinosaur bahagian 1. Buku kau bahagian 2. Apa pandang-pandang? Akak, duit simpanan akak yang banyak. Seronoknya. Tapi banyak susah mau buat, cikgu. Belum buat lagi dah cakap susah. Apalah kau jadi? Cubalah dulu. Yang mahal bingkainya. Bingkai antik. Uncle Atong cakap. Suka dia dapat beli barang lama macam tu. Siapalah yang susah-susah buang cermin dalam sungai? Lu kasihlah itu. Duit. Betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan, Ma. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena... Mail! Cepatlah, ada api ya! Alah, latihan je. Mail, jangan main-main. Beratur. Baik, cikgu. Siapa pula ni? What a pity. Fizi's gone. Saya sedih banget. Tak payah nak sedih. Kejap lagi, eloklah balik tu. Tauke kita kan pandai bahagi. Terima kasih. Sama-sama. Cikgu, Kak Tadika tak ada ke ajar pasal penggunaan kelengkapan elektrik dengan selamat? Tak adalah lagi. Kenapa? Ya, betul. Apa yang kau buat? Tak ada apa. Aku lukis ikan dengan pensel tu. Lepas tu, puff! Ikan tu hidup. Cepat. Cepat bangun. Duduk. Pun tak ada gas. Apa salahnya? Opah mesti bagi punya. Ish, dah tu. Apa pun, jangan leka dengan kuih raya. Ibadah puasa yang lebih patut diutamakan. Faham? Faham, Opah. Kawan-kawan, malam ni dah mula tarawih. Semua pergi ke? Mestilah. Tarawih kat surau baru. Tak sabarnya. Betul-betul. Baru kerja boleh cepat jalan, Ma. Jangan tu. Itu rasuah. Nanti Atuk kena tangkap, masuk penjara. Rasuah. Marilah rasa air batu campur durian. Di kampung durian lontar. Di mana? Melaka. Kan? Baguslah korang belakang. Apa? Akak. Degil. Akak janganlah marah. Ya, Ihsan. Untuk jadi besar. Pandai, Ihsan. Betul tu? Untuk besaran. Betul. Jadi, minum susu secukupnya buat badan. Manggis. Ipin suka manggis. Cikgu, Ipin suka cikgu. Aku habiskanlah. Kau ni.
Nanti kau pilih. Macam mana rupa itu badut? Muka badut putih.